Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan tiba masanya untuk kita membincangkan kembali tentang lima. Sejak 1991, saya ingat lagi saya masih bersekolah ketika itu, baru habis masuk universiti, yang telah menimbulkan pelbagai persepsi dan juga pandangan yang membuka mata kita terutamanya di kawasan utara tanah air, di Langkawi, dan di mana letaknya lima kini pada tahun 2017. Itu yang saya nak bincangkan dengan Jeneral Datuk Seri Haji Effendi bin Buang, Parlimen Tentera Udara Malaysia. Terima kasih banyak kerana datang pada hari ini. Sejak saya kecil, pertunjukan yang paling hebat adalah pertunjukan udara kerana bunyinya, kelajuannya dan audio visual tu memang memukau. Tapi kini menuju ke depan di era yang begitu sengit sekali dengan persaingan dan orang sekarang bercakap, Amerika bercakap tentang mata orang kemarah dan sebagainya, lebih-lebih penting bagi Malaysia untuk melihat ke industri penerbangan dan industri aeroangkasa. Malah kita juga diingatkan betapa kompleksnya terhadap industri ini, termasuklah juga industri maritim. Apabila tragedi MH370 berlaku, betapa komunikasi satelit yang canggih itu harus ditingkatkan lagi pengetahuan supaya kita boleh mengesan pesawat. Ramai orang tidak pernah tahu tentang primary dan secondary radar dan sebagainya. Oleh itu saya nak ambil peluang ini untuk meletakkan 5 kali ini dalam konteks itu. Ia membawa banyak pendedahan dan juga pengetahuan, tapi mungkin Jeneral ada perkara tersendiri untuk disampaikan. Kalau Jeneral boleh ceritakan pengalaman, latar belakang dan objektif 5 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada 5/2017, seperti mana yang kita ketahui, kita telah pun melangkau ke satu era yang boleh dikatakan era di mana Malaysia sendiri dalam industri aeroangkasa telah pun menampakkan kebolehan dan juga keupayaan yang saya rasa sesuatu yang dapat kita banggakan. Ya. Pada kali ini kita boleh lihat beberapa perkara yang saya rasa kita boleh utarakan dari segi keupayaan Malaysia dalam bidang aeroangkasa adalah untuk menunjuk kepada mata dunia bahawa Malaysia adalah satu daripada negara di mana kita telah bergerak ke hadapan dalam menguasai industri ini. Apa yang kita dapat lihat di sini adalah dengan penglibatan syarikat-syarikat tempatan yang telah pun dapat status MRO ataupun status di mana mereka dapat membuat kerja-kerja selenggaraan yang besar terhadap pesawat-pesawat canggih ini. Yeah. Ini adalah satu, saya rasa, peningkatan daripada aspek pencapaian teknologi kita. Satu lagi adalah bertambahnya syarikat-syarikat ini berkongsi keupayaan dengan syarikat-syarikat yang berteknologi tinggi daripada negara-negara maju untuk bersama-sama menubuhkan satu syarikat di mana kita dapat memberi produk dari aspek ataupun segi aeroangkasa. Perkara ini saya rasa telah pun mendapat pengiktirafan dunia. Satu daripada yang kita rasa mungkin ramai orang tidak tahu, bahawa setiap kali kita tengok pesawat Airbus sama ada yang komersial ataupun yang militeri ni kan, apabila dia terbang, kita tahu ada satu parts ataupun alat yang ada dekat pesawat tersebut dibuat di Malaysia. Okay.
Yang saya nak terang ke sini adalah industri komposit material kita. Pada masa ini setiap pesawat Airbus yang dibuat di France kan, satu daripada alat yang kita nampak yang terbang pada rangka pesawat tersebut adalah buatan daripada Malaysia. Kita kerehat yang pertama, tapi apabila kembali, satunya adalah untuk melihat teknologi baru. Kemudian seperti yang dibincangkan tadi, ia membuka satu lebaran untuk masuknya industri usahawan dan teknologi Malaysia dalam industri aeroangkasa sedunia. Dan jika kita lihat, Amerika sudah lama menghubungkan industri dan pertahanan. Industrial military might mereka itu yang begitu berjaya dalam konteks itu. Mungkin itu boleh kita telusuri sikit lagi sambil-sambil kita curi intai apakah yang hebat yang TODM setiap kali 5 tentunya meningkatkan persembahan untuk mewakili kebanggaan negara. Mungkin sambil kita ceritakan kehebatan TODM, mungkin juga kehebatan untuk meletakkan industri pertahanan, membawa masuk industri aeroangkasa dengan lebih maju lagi untuk negara. Itu kita bincangkan selepas ini. Mereka yang berada di rumah dengan anak-anak yang sukakan pesawat-pesawat udara tentu tidak mahu ketinggalan tang 5 kali ini, tapi saya rasa Big Boys Toys juga ataupun mereka yang dewasa juga gemar dengan perkara ini. Oleh itu saya berikan peluang untuk menceritakan tentang kehebatan TODM, tapi nanti kita hubungkan kembali bagaimana kehebatan TODM itu bukan sahaja untuk dilihat, tapi membuka jalan dan ruang supaya industri yang berkaitan dengan industri pertahanan seperti industri aerokasa dan maritim mendapat peluang untuk masuk dengan lebih luas. Pada 5 kali ini kita TODM akan mempamerkan pesawat-pesawat ataupun kehebatan pesawat dan juga juruterbang kita dalam menerbangkan pesawat pejuang kita, iaitu daripada jenis Sukhoi ataupun Su-30 MKN dan juga F-18 Hornet. Apabila kita tengok kehebatan juruterbang kita mempamerkan aksi-aksi aerobatik ni, kita juga boleh lihat daripada aspek manakah Malaysia dapat mendapat faedah daripada kecanggihan pesawat-pesawat tersebut. Daripada peningkatan yang kita lihat daripada dulu lagi, kan, pesawat-pesawat ini satu dia segala keperluan senggaraan dan juga enhancement teknologi dibuat di Malaysia. Dengan itu ia memberi peluang kepada tenaga-tenaga tempatan untuk melibatkan diri secara langsung dalam industri ini. Kita pun boleh lihat daripada transfer of teknologi, kan, tenaga pakar daripada luar membuat senggaraan di dalam negeri yang melibatkan tenaga-tenaga tempatan lebih daripada 20 tahun yang lepas. Apa yang kita lihat sekarang ni, kalau kita datang ataupun melihat sendiri di mana senggaraan pesawat canggih ini yang kita rasa pada masa dulu tak mungkin orang Malaysia boleh buat. Tapi kalau kita datang sekarang ni di pusat-pusat senggaraan ni, kita akan terpegun melihatkan bahawa kalau tak 100%, 99% adalah rakyat Malaysia. Warga tempatan yang mempunyai kemahiran yang kita rasa dulu adalah satu jangkauan yang terlalu jauh. Kan? Ini adalah satu daripada faedah yang kita dapat lihat dengan penglibatan
pesawat ketenteraan yang canggih dengan kita nak dapat connectivity dengan peningkatan keupayaan dan pengetahuan rakyat kita untuk setara dengan pakar-pakar daripada luar. Kan? Saya amat bangga sebab dalam masa 30 tahun lebih saya dalam perkhidmatan ataupun dalam tentera udara, saya boleh melihat peningkatan yang amat ketara dari aspek pengetahuan dan juga komitmen komitmen daripada syarikat tambatan untuk mereka menentukan mereka dapat bersaing dengan syarikat-syarikat luar. Ya. So ini adalah saya rasa satu kebanggaan lah daripada yang kita boleh dapat daripada sebagai rakyat Malaysia. 30 tahun maknanya menjangkau era Perang Dingin. Dulu kalau kita nak tengok perkara canggih, sama ada kita lihat ke barat Amerika atau kita lihat ke sebelah sini Rusia dan sebagainya. Dan selepas melalui era itu sehingga sekarang, kita boleh nampak Malaysia pernah mencuba kedua-dua belah. Kita ada Sukhoi sebagainya, kita ada FA-18 dan sebagainya. Jadi pandangan petunjuk ke depan bagaimana? Kerana apa pun yang kita nak lakukan di hilir memerlukan keputusan besar di peringkat hulu itu, arah mana kita nak capai dan bagaimana pemindahan teknologi dan apakah rantaian bekalan industri aeroangkasa yang cukup canggih. Satelit dan komunikasi satelit saja sekarang cukup mendominasi bagaimana kita nampak. Macam saya cakap tadilah, dulu rakyat mungkin tak tahu primary, secondary, radar dan sebagainya. Kini kita tahu semua itu, dan ini juga tentang bukan untuk berperang tetapi untuk memastikan sebagai negara yang mempunyai sempadan lautan dan juga ruang udara yang penting dan strategik di tengah-tengah Asia Tenggara itu, apakah kemampuan kita untuk membantu pesawat pejuang kita dengan apa yang ada di darat dan bagaimana kita berhubungan dengan mereka dan bagaimana kita boleh membuat anticipate ataupun mengetahui tentang ancaman yang datang itu. Kita daripada konteks dunia sekarang ni, iaitu satu kita dalam environment globalisasi, di mana tiada sempadan sama ada di timur ataupun di barat. Pendedahan kita terhadap teknologi-teknologi daripada barat ataupun daripada blok timur sebelum ni kan adalah menjadi satu advantage kepada kita. Malaysia sebagai negara yang telah pun mendapat ataupun membeli keupayaan-keupayaan daripada kedua-dua pihak ni, kita dapat melihat kan di manakah kelebihan barat ataupun kelebihan timur kan. So we are in a position where we can actually make a good assessment ataupun balance judgment with regard to where we want to head. That will meet our own requirement. Daripada konteks ini, setiap kita punya penilaian terhadap apa yang kita nak buat ataupun kita nak beli untuk kegunaan pertahanan kita, kita telah pun menilai daripada aspek-aspek ini dan mendapat kata orang satu resolusi yang amat teliti setelah melihat keupayaan-keupayaan tersebut daripada kedua-dua pihak. Okey. Okey. Nak tengok Sukhoi ke FA-18 banyak lagi kapal terbang. Bila waktu demonya, bila waktu aerobatik, bila waktu demonstrasi maritim, itu kita minta nanti dijelaskan. Tapi saya juga nak curi soalan sebelum habis nanti, nak tahu kerana di masa depan
tekanan untuk pembiayaan ekonomi semakin meningkat, tapi bagaimana untuk memberikan peruntukan dan apakah jenis kelebihan yang ingin ditambahkan kepada kekuatan TUDM. Sekarang kita dengar bahawa nak cari orang lintas padan pun Presiden Trump dia melihat kepada belanjawan pesawat kawalan jauh dan tidak lagi memerlukan sebarang ahli penerbangan ataupun penyelenggaraan di atas pesawat kerana mereka boleh terbang 24 jam. Itu kita bincangkan selepas ini. Adakah Malaysia akan mengambil jalan itu? Itu kita ketahui sebaik selepas rehat ini. Anda masih menonton Agenda Awal ini. Kita masih membincangkan tentang 5 pertunjukan hebat yang akan berlangsung tidak lama saja lagi. Saya ingin beri terus peluang untuk berceritakan kerana ada masa untuk orang yang pergi melihatnya untuk membeli atau melihat sebarang peluang perniagaan. Ada juga ruang untuk orang yang ingin hanya menonton dan mengalami satu pengalaman yang menarik. Adakah percuma atau tidak bila demonstrasi dan pertunjukan udara? Saya beri peluang. Ini untuk mempromosikan waktu dan masa di mana para pelawat, sama ada pelawat yang ada commercial interest ataupun saja untuk melihat keupayaan ataupun kehebatan yang dipamer pada 5 2017. 5 akan bermula pada 21 Mac ni hingga 25, tetapi pada 21, 22 dan 23 hari bulan Mac dihaskan untuk hari perdagangan. Maknanya dia kebanyakan pelawat-pelawat yang akan datang untuk pameran tersebut adalah yang mempunyai interest dalam komersial lah. Ini kita boleh kategorikan dia orang daripada aspek orang yang nak mempamerkan barang-barang keupayaan dia orang, dan juga orang-orang yang ada minat untuk membeli, sama ada daripada agensi-agensi kerajaan ataupun agensi-agensi swasta. Dan pada 24 dan 25 ini adalah hari terbuka untuk pelawat-pelawat awam. Daripada masa tersebut kita ada pameran statik di mana kita ada lebih daripada 100 lebih pesawat dipamerkan di kawasan statik, dan juga di dalam Dewan Masyuri itu kita boleh lihat ada pelibatan lebih daripada beratus syarikat untuk mempamerkan produk-produk diorang. Dan yang saya rasa yang saat yang sentiasa dinanti-nantikan adalah pertunjukan udara. Pada hari 21, 22 dan 23 ni pertunjukan udara akan diadakan pada 12.30 tengah hari hingga ke 2.30 petang. Dalam masa 2 jam tersebut kita akan mempamerkan beberapa tim-tim aerobatik daripada Russia, Russian Knight, daripada Korea, Black Eagle, dan juga daripada Indonesia, dia punya kumpulan Jupiter. Dan juga itu adalah tim aerobatik, dan tim-tim ataupun pesawat solo aerobatik. Malaysia akan mempamerkan pesawat kita Sukhoi 30 dengan juga F-18. Dan kita akan melihat daripada tentera udara Thailand, pesawat Gripen, pesawat Rafale daripada tentera udara French. Daripada situ kita boleh melihat kehebatan mereka lah.
Dan untuk hari perdagangan ni, kita mempamerkan ada dua masa untuk penyertakan udara, bermula daripada pukul 10.30 hingga 12.30. Okey. Dan petangnya kita pun ada satu lagi daripada 2.30 hingga 4.30. So, 2 hari yang the last 2 days tu kita akan buat dua pameran lah satu hari. Sebelum kita tutup, mungkin kita nak meninjau ke depan. Kita tahu kita tidak berlumba untuk berperang di rantau ini. Biarlah Singapura ada lebih 100 pesawat udara, negara China ada lebih 1,000 pesawat udara dengan sekurang-kurangnya 3 deployment base sekitar Laut Cina Selatan dan sebagainya. Tapi Malaysia lebih melihat pada produktif aset yang digunakan dan akan diguna pakai itu. Mungkin penggunaan unmanned aerial vehicle ataupun drone atau pesawat kawalan jauh ni, kalau boleh diceritakan sedikit. Pada kali ini kita satu daripada tarikan 2017 adalah pesawat UAV ataupun drone. Satu daripadanya adalah pesawat Predator, yang kita tahu Predator ni adalah satu pesawat UAV yang mempunyai pelbagai keupayaan dan telah pun ditunjukkan keupayaannya tersebut di banyak arena ataupun lapangan peperangan pada masa kini. Daripada konteks ini, Malaysia akan ataupun nak meningkatkan keupayaan penggunaan UAV ni. Kita pun melihat banyak faedah-faedah yang besar daripada konteks untuk pertahanan Malaysia ni. Di manakah kita dapat employ kan UAV ni untuk memberi keupayaan yang kita rasa boleh menggantikan pada masa-masa tertentu conventional platform. Jeneral Datuk Seri Haji Effendi kena datang kembali. Kita kurang masa untuk bincangkan tentang itu, tapi menarik untuk bincangkan tentang drone. Mungkin lepas 5 atau ketika 15 tu kita boleh berurusan melalui talian dan sebagainya. Terima kasih banyak kerana memberikan ruang untuk bercakap dan memikirkan tentang pertahanan dan juga industri aero angkasa Malaysia. Anda juga boleh pergi ke 5 bermula 21 hari bulan ini. Tidak pun layari sahaja www.5exhibition.com, dan insyaAllah hantarkan pandangan anda tentang perkara ini. Kita boleh panjangkan juga kepada pihak Tentera Udara Diraja Malaysia. Hantarkan Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Buat turun aplikasi mudah alih iOS dan Android. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.